macam sini. Ya. Ni mana tu? Macam mana tu? Muhammad jadi apa tu? Kaki tengok tu. Ada ulat. Muhammad jadi ulat gonggong. Oi, takutnya. Kereta. Jangan macam tu. Keluar. Tak nak sayang. Yeay, seronok tak? Seronok tak? Okay, dah jom masuk. Salam lah. Kau ni. Nenek. Sekejap. Tengah belajar lah tu. Nak naik aja. Amboi, lompat dah. Holoh. Terus okey dah. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi balgin wa dhi syarrin kullihi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa man masya ma'ana wa ihwanina fid din wa ashabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa pasangan kami ya Allah, dosa adik-beradik kami ya Allah, dosa kaum keluarga kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa cucu-cucu kami ya Allah, dosa keluarga besar kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan harian kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kerja kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan belajar anak-anak kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan belajar cucu-cucu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kesihatan yang berpanjangan, kurniakanlah keafiatan kepada kami sekeluarga ya Allah.
Jauhkanlah kami semua daripada musibah ya Allah. Jauhkanlah kami semua daripada ujian yang berat ya Allah. Dan jauhkanlah kami semua daripada sakit yang berpanjangan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Murahkanlah rezeki keluarga kami ini ya Allah. Murahkanlah rezeki semua di kalangan kami, keluarga kami ini ya Allah. Agar kami dapat memanfaatkan rezeki itu untuk kembali kepadamu ya Allah. Agar ia menjadi ladang pahala kepada kami ya Allah. Agar ia menjadi saham akhirat untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami semua daripada segala musibah. Jauhkanlah kami daripada segala hasad dengki. Jauhkanlah kami daripada segala kejahatan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah kami berkumpul ya Allah untuk doa selamat dan juga meraihkan hari lahir Arifin ya Allah. Kau mudahkanlah segala urusan ya Allah. Kau berkatilah usianya ya Allah. Kau terimalah amalnya ya Allah. Berkatilah kedua ibu bapanya ya Allah yang melahirkannya ya Allah. Mudahkanlah rezekinya ya Allah. Mudahkanlah urusan dia menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah yang baik ya Allah. Peliharalah Arifin ya Allah dan keluarga kecilnya ya Allah. Itu juga dengan kami yang hadir pada malam ini ya Allah. Berkatilah kami ya Allah. Murahkanlah rezeki tuan rumah ini ya Allah, yang memberi kami makan ya Allah, yang memberi sedekah melalui jamu makan ya Allah. Murahkanlah rezeki mereka ya Allah. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sejahterakanlah kami sehingga datangnya Ramadan. Sejahterakanlah Ramadan bagiku dan terimalah dariku ibadat pada bulan itu ya Allah. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pin nak? Nasi? Saya goreng aja. Ya. Air. Dia makan mana Adi? Dia makan ayam ada kamu? Tidur. Oh. Tadi katanya hari ini tak tidur. Tak tidur. Hari ini tak tidur. Apalah nak ambil gambar makanan tadi. Marah-marah duduk kat mana? Habiskan Maklum kelaparan. sebelum balik. Habis selera. Habis tak boleh balik. Kayu tak habis tak boleh balik tau. Ayuh. Okey. Baiklah. Abang dah 2 kali tambah ni. Cepat banget. Ada. Amboi hati. Amboi. Gua berangin ni. Dah kenyang. Dah. Pulang. Wow! Ay! Itu pelik tu. Mak ayah dia kanan. Ni abang punya. Sampai kat dia kiri. Tapi dia tulis tangan kanan. Abang Dia nak main ni je tangan kiri. Saya pun tulis. Ay, tak sampai. Tapi kalau bersukan
Kiri. Kenapa? Parang pun kiri, parang kiri. Mana? Ada orang. Tanya apa? Tak payahlah jauh-jauh. Wah, macam meteor. Alah, abang. Meteor macam meteor jatuh. Baik. Pun. Abang jangan lawan Muhammad. Baik. Abang. Balik abang lawan Muhammad. Mama main depan lawan Muhammad. Abang main belakang. Aduh. Macam smash. Abang saya guna lah smash. Oh ya. Ma. Aduh. Abang. Nice. Oh ya. Banyak kan. Asyik belakang. Ui. Macam mana 3 lawan 1 ni? Salah. Muhammad. Pergi. Tak apa. Muhammad, mana abang? Jangan duduk. Di depan. Cikgu ni. Ni kau sini. Cikgu apa sini? Apa sini? Apa sini boleh lah. Ada sini. Di bagian tu ada serapah. Kamu mak. Tak apa. Boleh lah, tak apa lah. Benar. Okey. Situ. Yelah. Sini masuklah bang. Bawah. Sini masuklah. Adin. Tak masuk lah. Ini jangan. Kita ke tepi kan sini. Tak boleh macam ni. Macam tu. Nanti mana? Datang sikit. Nanti dah mana? Yang penting tak payah nampak dapur. Tutup dapur sampai sini je. Sampai abang. Sini tak ada. Sini tak nampak. Duduk situ. Oh, kan. Bang, kena daripada ni. Duduk. Abang dah boleh sini. Ayah dah je tu lah. Dah tak? Dah, sini. Asyik tak sesuai ikut macam tu. Abang nak berdiri. Bukan kat situ. Bukan kat sini. Belakang. Arif. Meja ni alih kot. Benar-benar kat depan. Tak nak macam tu. Meja alih lah meja. Ni. Keluarkan lah. Asyik kat depan. Sekejap. Duduk tepi. Sini boleh tak? Sini boleh sebab tu sini. Letak dulu kat tepi. Tak apa. Boleh. Kita betul. Asyik turun. Bagi Acik kat situ. Apa tak boleh. Ni budak-budak semua kat depan ni kosong ni boleh duduk. Boleh. Asyik. Ama Asyik bang elok. Sama macam tu. Jangan bang. Acap tu betul lah. Belakang sikit. Elok. Satu. Adik duduk je. Mana masalah lagi cukup tak? Adik tinggal. Tak nampak lah. Orang depan sikit. Bawa kat sini. Depan abang. Adik depan abang lah. Ada sini sikit. Awak ke depan adik sana. Asyik belakang lagi lah Asyik. Okey dah.
Okay, ready. Halo nggak sih? Tengok sana. Okay, ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nak ada ucapan ke? Apa masuk dah sekali? Oh, kena masuk sekali. Okay, Belum jap. ya? Nanti kamu. Mak tak gambar berdua dengan apa mak? Okay, jumpa lagi. Nak gambar mak? Sini. Tu selamat tu. Selamat tu. Okey dah. Jadi banyak. Terima kasih. Jangan gila. Nampak lagi. Eh. Punca. Okay, bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Dah merah. Okay, terima kasih bang. Jumpa lagi. Dadi. Balik Dadi. Ambil bekal. Ambil Dadi. Terima kasih. Mas krim. Madura dulu. Perjalanan jauh ni, kena ada bekal. Ini kan. Ambil. Siapa? Makanya jangan anu lah. Ni kemana ni? Minum telur pelan-pelan. Balik. Tu pun rasa pun lebih Jom, tinggi. selamat. Bang, ya Allah. Terima kasih. Okey, Ha. sama-sama. Okey bang, ini bang ya. Ini sini ke balik? Salam Tok. Tak lama lagi tu hilang abang. Lepas subuh abang hantar sampai 6.45 kat sekolah. Oh, lepas subuh kalau sampai 6.45 cepat lah. Subuh Sekarang dah lambat kan? 6.20 masuk dah 4.5. Ayah tanya apa kat sama? 6.20 tu awal lagi lah. Memang lagi ramai duduk luar ya. Dia macam Abang, ayah. ramai lagi duduk Dia luar. macam Santa. Tapi kebanyakan dia luar tu daripada Kajang lah. Kalau itu Kaki. sebab pilong Kaki. Tanya cerita pasal apa? Mana budak nangis tu? Mana yang nangis tadi tu? Nak nyuruh macam mana? Dia nangis-nangis. Dah mandi apa semua kan? Sama-sama tu. Huh. Ha. Kejut balong tu tiba je ni. Cepat jadi boy. Tak, dia bukan gitu. Dia macam ni. Ha. Lepas demam ni. Ha? Lepas demam. Malulah nangis-nangis. Esok okey je. Tak pernah. Eleh. Teruk Lalu nangis. bye. Bye mama. Masuk sekolah lah. Bye mama. Balik. Alu. Sekolah lah. Mama. Ai bakal download ai. Amtak ya. Tadi pula. Lagu kedua. Lagu kedua. Okey, sabar. Jadi zombie. Jadi zombie. Nyanyi lagunya. Jadi zombie. Apa tadi mama? Jadi zombie. Jadi zombie. Jadi zombie. Tu zombie. Yalah. Okey, lagu ketiga ni. Lagu tangan. Kalau ketiga.
Penggila. Lagi? Kalau penggila tapak kaki. Tapak kaki. Penggila ya. Penggila tak? Penggila tak? Tak. Tapak kaki. Lagi. Lagi apa? Lagi apa lagi? Jam. Jam apa situ? Ada tempat. Kita tahu lagu ni. Sallallahu macam mana? Salawat Muhammad Dolusi. Sallallahu ala Muhammad. Ustaz, di sebelah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Apa jangan kacau dia. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama apa? Allah. Larangan. Menderhakai. Enang. Apa maksud tadi pasti ke? Tak. Asyik ada buku, asyik ada buku. Dia pun sampai sampai. Hadis pertama hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu bermula daripada syaitan. Asyad, nyanyi lagu apa kamu nyanyi kat sekolah baru ni? Kamu kata kamu karaoke kat sekolah, kamu nyanyi lagu apa? Nak pun boleh. Tak payah nyanyi kat sini. Dapat. Lagu apa? Dia nyanyi lagu senario. Lagu senario tu. Yang terlalu kadang-kadang toleh kiri. Toleh dapat tabung. Nyanyi kat depan bekas nyanyi. Cikgu tanya awak ni tahu mana ni kan lagu zaman-zaman kita. Sempena Ada nasi. tahun dengan seminggu. Bawa nyanyi ni. Tahun berada. Kalau tanya ABC. Kamu tak ada lagu lain? Sebab budak. Kamu tak ada budak kan? Cuma hari Tak juga kat you. Kan budak pun ada cerita. Buat camping ke, lukis ke. Ada hasil karya tapi macam buat tak rasa macam tak buat sebelum je lah. Sebab dia tak ada cerita pun dia melukis ni apa. Iya, rangka-rangka pada 300. Ada ni lah Tu semalam kebetulan ada parents dekat kakak. Parents party, ada seorang pakcik. Tak nak lah. Nanti dia tak lagu. Nanti abang lupa, abang malas edit aku masuk. Hari tu abang borak pasal lupa. Masuk je lah malam.